فإذا هم مبصرون. 153. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال. ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. Ayat 201 dah bacalah. Saya ulangkan lagi. Dan sesungguhnya orang-orang yang takwa apabila mereka dikacau syaitan yang menggoda, mereka ingat kembali dan sekonyong-konyong mereka menjadi orang yang melihat kebenaran. Ini kena faham, orang takwa pun kena diusik, digoyang, disentuh, dihembus oleh syaitan. Begitu. Di sini Allah menerangkan bagaimana jalannya untuk menyelamatkan seseorang dari godaan syaitan yang membawa kepada perbuatan maksiat. Maksiat ini umumlah, termasuklah yang weng-weng lah. Lagi kalau weng-weng yang tak jahat, yang jahat lah. Weng-weng itu namanya ngorak ke, mumpat ke, tapi dalam kepala. Namanya gangguan syaitan. Dinyatakan bahawa orang-orang yang takwa, yaitu orang yang baik-baik, yang percaya kepada perkara yang lain, mengerjakan sembahyang, membelanjakan harta, baik harta yang direzekikan Allah kepadanya, mereka itu jika digoda oleh syaitan agar melakukan maksiat yang menjerumuskannya ke lembah kebinasaan, maka mereka segera teringat bahawasanya syaitanlah yang telah menggoda mereka, dan teringatlah kepada suruhan Allah supaya berlindung kepadanya daripada godaan syaitan. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mengikau dengan malam, mimpi dengan malam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, ludah angin
sebelah kiri 3 kali. Itu berkenaan dengan ada itu. Maknanya sedar atau sedar ke? Kalau kena syaitan saja, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim pun boleh, pendek pun boleh, panjang pun boleh. Atas suka kita. Sebab tidak ada jalan yang paling baik untuk melenyapkan godaan tersebut melainkan dengan ingat mengenangkan Allah, baik secara sembunyi ataupun terang-terang. Seorang-seorang ke ramai-ramai ke, malam ke, siang ke, di mana saja. Adapun orang-orang mukmin lagi takwa yang tidak dapat digoda oleh syaitan itu adalah seumpama tubuh yang sihat yang sentiasa memelihara kebersihan dirinya, pakaiannya dan tempat tinggalnya, maka sudah tentu tubuhnya tidak akan dihinggapi kuman atau penyakit yang boleh merosakkan kesihatan. Kita ambil contoh Nabi kita, dia suka mandi, dia suka wangi-wangian. Kita kena pilih, bukan bawang-bawangan, wangi-wangian. Serta pilihan masing-masing, daun ke, minyak ke, gaharu ke, cendana ke, atas masing-masing. Kasturi ke, atas suka kita. Serai ke, atas suka kita. Apa namanya, pudina, atas suka kita. Daun, apa yang waktu minyak tu? Bukan daun ketum, daun yang buat tom yam. Daun limau purut. Atas kita lah. Tapi wangi. Nisbah kepada wangi-wangian. Demikian juga dengan makanan minuman yang wangi-wangi, durian ke, kuini ke, cempedak ke. Atas kita lah itu sebahagian daripada cara-cara nak elakkan diri daripada syaitan. Lagi-lagi lah dia itu halal. Jadi double shield atau orang Jawa ni. Demikian punya seorang itu jadi kuat sebab adanya iman yang kuat dalam jiwanya sehingga tidak akan terjejas oleh golongan syaitan yang hendak memperdayakannya. Akan tetapi hendaklah diingatkan bahawa syaitan itu sentiasa menunggu-nunggu peluang untuk menggoda setiap manusia supaya tunduk kepada kemahuan nafsunya, kemarahannya, kedengkiannya atau dendamnya. Namanya nazgun minasyaitan. Ini namanya dengkilah, maksiatlah, dendamlah, macam-macam lah, benda-benda yang batin lah, main dalam kepala, dalam jiwa raga. Bagi orang yang lalaikan cucukan syaitan akan terpedaya ia lalu melakukan berbagai-bagai maksiat dengan tidak disedarinya. Kerana syaitan ini makin tricky, kata maksudnya belit-belit. Dia macam-macam step, ada gayanya, ada stepnya, ada caranya. Ini. Dan kawan saya menulis budaya syaitan oleh Ibnu Jauzi, terutamanya dalam bab buat taat, dia boleh belit-belit kita. Bid'ah jadikan sunnah, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Itu antara belitan-belitan. Tipu daya. Dalam keadaan beribadah, dia boleh tipu. Tak ikut sunnah, mudah-mudahan. Lalu ia melakukan berbagai-bagai dengan tidak disedarinya, sehingga tak sedar. Tapi bagi orang yang kuat imannya kerana sentiasa melihat akan perkara yang hak dan benar dan lekas menyedari akan adanya godaan syaitan lalu menjauhinya
Na'udzu billahi minasyaitan. Terjauh. Maka terselamatlah ia daripada tipu daya dan kejahatannya. A'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu salah satu doa iftitah yang Nabi baca, yang mana kita tak sampai level. Itu doa iftitah macam-macam, tapi yang popular di kalangan kita, inni wajjahtu wajhiya, itu kalangan. Ada lagi yang macam-macam. Saya kalau boleh saya pas kepada Ustaz Sahadir. Wa ikhwanu yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsiru. Dan kawan-kawan syaitan, bukan kawan ni, ikhwan. Saudara seibu bapa, itu ikhwan. Itu namanya ikhwan. Tapi Tuhan kita kawan-kawan. Ini plural ni, bukan singular, plural. Yang mudunah, membantu mereka dalam kesesatan, dan mereka tidak berhenti. Seperti yang iblis minta, aku nak kacau hamba engkau. Allah kata sila. Sampai bila? Ila yaumi yub'atsu, pada sehinggalah sampai kepada hari kebangkitan. Itu ending dia, the end of the tunnel. Dan Allah benar. Jadi ayat ini menyokong ayat dalam surah Al-A'raf. Kita di surah Al-A'raf benar-benar. Ila yaumi yub'atsun, surah Al-A'raf yang mula-mula 1-15 itu Nabi berkata. Menurut kata Al-Kalbi, teli buka di kata keluar Al-Kalbi, bahasa maksudnya. Setiap orang kafir itu ada mempunyai teman yang selalu membantu untuk menyesatkannya berkepanjangan dengan tidak berhenti-henti. No break, no holiday. Ini yang Allah kasih kepada dia. Dan inilah yang disebutkan no break, no holiday. Ada Isak Day ke, Hari Raya Kurban ke, dia boleh saja kurban ayam dia dididik, kurban lembu yang di kurban Nabi, dia boleh usik. Hal ini berlainan dengan keadaan orang-orang mukmin, bukan orang Melayu, orang mukmin yang takwa. Jika mereka digoda syaitan lekas menyedari lalu menjauhinya dan bertaubat memohon keampunan Allah di atas kesalahan. Sedang orang-orang kafir pula berterusan dalam kesesatan kerana tidak teringat dan tidak menyedari akan perbuatan-perbuatan yang salah kerana dia kafir. Kafir di mana tutup mata hati, mau tutup kepala, mana kafir. Kafir di mana tutup, terutamanya tutup daripada kebenaran. Jadi Muhammad, no. Syaitan, no. No laka. Itu makna kata. Okey, balik kepada ikhwan. Ikhwan di sini makna dia sama-sama musyriki, sama-sama kafir. Maknanya ada orang tapi berangai macam syaitan. Yang keduanya ialah dia bermaksud minal jinnati wan nas dalam surah An-Nas. Itu makna ikhwan. Jadi ada syaitan di kalangan jin dan ada syaitan di kalangan manusia yang dikatakan ikhwan berterusan. Bukan zaman Mekah saja, bukan zaman Madinah saja, bukan, sampai kiamat. Dan mereka ini bersekumpul, namanya aulia. Apa dia? Wali-wali, iaitu membantu sesama setan untuk menyekat, mengajak orang-orang mukmin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila engkau tidak membawa keterangan kepada mereka, mereka mengatakan, mengapa tidak engkau pilih sendiri keterangan itu? Katakanlah, oh Muhammad, hanya aku mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Itulah pemandangan yang nyata dari Tuhan kami. Bagi Tuhan kamu, begitu pula pimpinan dan rahmah bagi kami yang beriman. Pada ayat yang berbunyi huraiannya, Allah memberitahu kepada Nabi SAW, iaitu apabila seseorang musyrik itu tidak engkau bawakan satu keterangan. Keterangan ini mana ayat lah, tidak ada ayat Quran. Yang ini alasan dari ayat Quran yang merupakan mukjizat yang terang dan nyata, atau kerana engkau terlambat membawakannya. Seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, adalah peristiwa-peristiwanya tertentu. Maka mereka akan berkata, inilah mengapa tidak engkau pilih sendiri keterangan itu. Wahni, jangan tunggu, lambat. Kata-kata itu adalah merupakan tempelan yang seolah-olah maksudnya, mengapa engkau sendiri tidak dapat mengadakan yang boleh engkau buat dan reka-rekakan. Dan engkau Nabi kan, buatlah ni. Maka Allah telah menyuruh katakan kepada mereka dengan firman-Nya, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya katakanlah, hanya saja aku mengikut apa yang diwahyukan kepada Tuhan daripada Tuhanku. Kalau Tuhan tak wahyu, mana aku duduk diam? Gitu. Contohnya wadduha. Apa makna wadduha? Terang benderang. Wal-laili idza saja. Itu adalah tempoh yang Allah tak turunkan wahyu sebelum turunnya wadduha. Setiap malam orang kafir ni dia pergi dengar Nabi baca Quran. Setiap malam, sekeras mana pun dia dengar. Lepas tu lagi bisik belakang-belakang. Orang semua dengar tengah malam, pergi bisik-bisik. Ada satu Nabi tak pernah tinggal baca Quran tengah malam kecuali beberapa malam. Antaranya malam sebelum turunnya wadduha. Maka wa ma qala, sebenarnya Tuhan kau Muhammad mengabaikan engkau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sebenarnya Muhammad, kata Allah, tidak. Ini adalah fitrah, bahawa sekali-sekala ada ayat dan sekali-sekala tak ada. Doesn't mean Allah tak tudikan kepada engkau. Maka turun wadduha. Demikian dengan surah An-Nur, Tuhan terhadap Aisyah mengadakan hubungan sulit dengan Safar ibn Mu'attab. Nangis Aisyah, menangis Rasulullah, hampir-hampir nak cerai, tapi didamaikan oleh Abu Bakar. Kamu mana? 2 bulan, 3 bulan konflik. Adalah bawang-membawang manusia. Walaupun dia nampak, turunlah surah An-Nur, baru di sebalik itu ada kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul bin Tulul. Itu kepala penyakit yang buat. Dalam kes ini orang musyrikin. Kalau tak turun, dia orang Islam. Kalau turun, dia orang takut. So Nabi katakan, aku mengikut apa diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Yakni saya hanya ditugaskan supaya pengikut Quran yang diturunkan kepada saya, tidaklah sekali-kali saya boleh mengadakan mereka yang berupa ayat ataupun keterangan dan mukjizat. Saya hanya menunggu wahyu. Apa yang diturunkan oleh Allah, itulah saya katakan. Kalau tidak diturunkan, saya akan mendiamkan diri dan tidak akan melakukan perkara yang direka-rekakan. Sama ada terima ataupun tak terima. Kalau terima, maka itu yang diberitahu.
Kalau tak terima, Nabi pun duduk diam di sini. Doesn't mean tak boleh jawab, tapi menunggu something. Contohnya Ashabul Kahfi 2 minggu baru turun. Jadi dalam tempoh 2 minggu, sebelum 2 minggu dah Muhammad temberang. Anda tanya Ashabul Kahfi siapa dia? Tanya Ruh siapa dia? Tanya Zulkarnain apa kisahnya? Tanya Musa dengan Khidir apa kisahnya? Nabi kata tunggu 2 minggu 15 hari. Tak turun. Sudah Nabi pun sakit. Bukan kita lah, tapi akhirnya dia turun. Bila turun, Ashabul Kahfinya begini-gini, tak percaya tak. Nabi Musa yang begini-gini, tak percaya tak. Zulkarnain yang begini-gini, tak peduli. Hadza basairul rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Itulah pemandangan yang nyata dari Tuhan kamu. Begitu pula ditunjukkan dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pemandangan. Tengok view ke? Bukan. Zahirnya macam tengok view, tengok bukit, tengok laut, tengok langit. Bukan. Ia pemandangan di sini ia basair. Basair plural. Singular basirah. Basirah benda dalam. Apa dia? Nurul qalbi, cahaya hati, nurani. Nurul aqli, cahaya minda yang bagus. Nurul taqwa, cahaya taqwa, benda yang dalam. Itu namanya basair. Kata terjemah yang lain, ia adalah hujah-hujah dalil-dalil datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang muttaqin. Ada pendapat berkata dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya basair. Itu semuanya saya pakai kepada Ustaz Hafiz. Kerana yang saya punya bahasa Arab, bukan dalam kitab ni lah. Itulah dia Al-Quran yang merupakan hujah. Itu maksud basair. Memberikan pemandangan yang nyata kepada orang-orang yang berakal. Namanya nurul aqli. Jadi otaknya gelega, fikirnya waras, fikirannya bijak, zaki, clever, genius. Itu namanya akal. Basair. Jelasnya Quran itulah yang membukakan akal, pintu hati manusia untuk melihat dengan nyata lagi terang segala bukti-bukti tentang keesaan Tuhan, kenabian yang dilaksanakannya dan akhirat yang dijanjikannya. Bukti-bukti zahir, tengok langit, tengok bumi, tengok pagi, tengok petang, tengok malam, tengok siang, itu bukti zahir. Kauniyah bahasa Arabnya, universal masalahnya. Selain daripada mukjizat, di laut pun ada, bumi pun ada, langit pun ada, bukit pun ada, dalam hutan pun ada, dalam perut binatang pun ada, pada burung ada, pada angin ada. Itu namanya tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang Islam yang terdahulu, yakni as-sabiqun al-awwalun, daripada golongan muhajirin dan ansar, Quran ini adalah basair yang dapat memberikan pemandangan yang nyata kepada mereka. Karena mereka duduk zaman Rasulullah, Mekah pun iya, Madinah pun iya, sehingga benar-benar dapat mereka saksikan buktinya. Mereka inilah golongan yang dapat meningkat ke derajat paling atas. Apa dia? Ainul yaqin. Tengok dengan biji mata kasar. Ainul yaqin, yakni yang melihat dengan pemandangan yang pasti. Ini buah durian,
Tengok dengan biji mata. Tapi saya nisbah kepada benda yang zahir. Yang dia orang ni nisbah kepada Quran, kepada sunnah. Namanya ain. Hakul yakin kita lain. Tengok dulu. Hari petang tadi rumah di ipar saya digemparkan dengan ular. Ini cerita. Panggil bombong. Sebelum bombong on the way, rupanya biar saya kata tak kenal marah. Tak kenal marah. Sebab dia orang duduk tengah handat. Ni Subang apa ni? Bestan je Subang Bestan. Ada masalah. Almarhum. Tak kenal marah. Itu bukan yakin. Itu tak kenal benda. Dan Quran ini bagi orang yang telah dapat mengambil dalil daripadanya. Pandai petik ni dalil untuk fiqh, dalil ni untuk faraid, dalil untuk kahwin, dalil ni untuk perang. Namanya basair. Boleh petik. Yang ni boleh merawat, yang ni boleh berubat, yang ni untuk selih, yang ni untuk sakit mata. Contohnya namanya basair. Merupakan pimpinan petunjuk bagi mereka ke jalan yang lurus dan selamat. Mereka ini ialah golongan yang dapat mempertingkat ilmu yakin. Yang tadi ainul yakin, tengok dengan mata. Ainul yakin, ilmu yakin, rasa betul-betul. Ambil duit belah. Rasa. Oh, aku ni itu namanya ilmu yakin. Kalau tengok saja, bau saja, namanya ainul yakin. Yang maknanya tingkatan yang berbeza pada sesuatu benda. Kita syurga neraka tahu tapi tak tengok. Tu tahu tu namanya ainul yakin. Ilmu yakin, tengok betul-betul macam Rasulullah. Kita jemput Isra Mi'raj, lawat neraka, lawat syurga. Namanya ainul yakin. Ainul yakin. Yang ini yang melihat dengan ilmu pengetahuan yang pasti. Adapun bagi orang-orang mukmin umumnya, maka Quran merupakan rahmah. Surau namanya Nurul Rahmah, yang membawa kebahagiaan dunia akhirat kepada mereka. Kerana di dunia selamat, di akhirat Quran bagi syafaat. Mereka inilah golongan yang hanya sampai kepada peringkat hakul yakin. Hakul yakin dia berlaku pada alam akhirat. Bermula dengan kubur. Kalau kubur dah yakin, bila dibangkitkan bertambah yakin, tapi tak boleh beramal dah. Cuma nak ceritanya degree of yakin tu dia berbeza-beza, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Yang ini melihat dengan kebenaran yang pasti, tak boleh tolak lah. Sekalipun ketiga-tiga golongan tadi masing-masing berlainan tingkatannya. Adalah orang-orang yang beriman, semuanya mendapat faedah daripada Al-Quran mengikut taraf dan tingkatannya masing-masing. Qurannya sama tapi fahamannya lain-lain dan amalannya lain-lain. Dan benar disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin dalam surah Al-Waqi'ah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Quran itu dibaca orang, kita dengar orang yang baca, maka hendaklah kamu mendengarkannya dan diamlah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.
Allah Ta'ala menjelaskan kelebihan Quran yang mana ia merupakan keterangan yang nyata dari Tuhan. Begitu pula mengandungi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maka diterangkannya pula di sini bagaimana jalannya untuk memperolehi rahmat itu. How? Iaitu dengan mendengarkan jika Quran dibacakan orang. Orang yang baca kita dengar. Kita baca orang lain dengan maknanya seri lah. Sehari-hari. Orang Kelantan panggil seri. Bukan pula seri-seri. Maknanya one-one. Namanya sehari. Allah menyatakan Quran itu bila dibaca hendaklah mendengarkannya dan diam. Fastami'u. Satu. Wansitu, diam. Dua benda. Dengar dan duduk diam. Jangan cakap, jangan sembah. Jangan dengar handphone dengan apa sekarang. Jangan. Tujuannya supaya memahami, memikir dan merenungkan akan arti dan kandungannya. Sekarang ni ada terjemahan, terjemahan bahasa masing-masing. Serta mengambil contoh dengan meneladi pengajarannya. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian Tuhan akan menurunkan rahmatnya. Kalau bising tak ada rahmat. Ada bunyi aja, rahmat tak ada. Kalau ngongengan tak ada, tidak ada rahmat. Maka radio kena tutup, televisi kena tutup, segala-galanya kena tutup. Fokus kepada satu saja, iaitu mendengar Quran. Ya. Baca Imam baca Quran. Kita belakang baca Fatihah. Ini kira macam mana? Dalam ini ayat. Tunggu sekejap. Ayat ini menunjukkan wajib mendengar dan diam semasa Quran dibaca. Sama ada dalam waktu sembahyang maupun di luar sembahyang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. So klik Google Hasan Basri. Ini macam jawapan kepada Tuan Haji lah. Ni. Sembahyang maupun di luar sembahyang. Jadi kalau tu imam baca, kita kena diam. Ada 2-3 minggu lepas kawan saya Ustaz Ma'ad yang buat ringkasan Talbis Iblis. Sebelah dia student. Yang jadi imam pun student juga. Baca kuat. Jadi dia tegur selepas maya. Dia tegur selepas maya. Ini kaedahnya. Kalau ada imam baca, kita diam. Bila imam dah habis, barulah kita jalan yang kita punya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri. Klik Google Hasan Basri. Tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan bahawa hal itu wajib mendengar dan diam adalah dikhaskan pada pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. So, jangan mencela. Interaction tak boleh. Announcement tak boleh. Iklan tak boleh. Kali ini macam-macam iklan. Bermakna jika Rasulullah sallallahu alaihi sedang membaca Al-Quran, wajib atas semua yang hadir mendengarnya dan jangan diam, jangan bertutur kata. Shut your mouth. Kerana pembacaan bagian itu merupakan tabligh. Ini nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat. Yakni penyampaian hukum-hukum dan pengajaran daripada Tuhan yang wajib pula dia mendengar, menerimanya dengan mendengar dan diam. Kemudian selepas meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhan mendengarkan dan diam itu hanya dalam waktu sembahyang dan dalam waktu khutbah Jumaat sahaja. Kata jumhur. Maka berbaliklah kepada kita, iaitu
Kalau tu imam baca, kita dengar. Terutamanya Fatihah. Kemudian bahagian kita. Ataupun bahagian khutbah. Khutbah dah diberitahu. Tutup handphone. Jangan main. Jangan sembang apa-apa. Tidur. Itu cerita lain. Tapi mana cerita yang betul untuk khatib tu. Cuma yang saya perasanya dulu-dulu lah. Baca bahasa Arab, makmum tak faham. Sekarang ni sudah diterjemahkan. So, Alhamdulillah. Bermakna pada selain waktu sembahyang dan khutbah tidak diwajibkan. Tapi walaupun tak wajib, kerana jika diwajibkan juga tentulah akan mendatangkan kesukaran bagi orang-orang yang sedang menjalankan pekerjaan, yang menyebabkan pekerjaan mereka akan tergendala. So kena tahu-tahu ejah lah, mengejah. Nak Quran, nak dengar. Gitu. Tengok kesesuaian yang munasabah. Namun demikian dalam majlis-majlis pembaca Quran, umpamanya, adalah sangat dituntut bagi yang hadir supaya mendengarkan diam-diam semasa Quran itu dibaca. Jangan berbual-bual, melakukan sesuatu perbuatan yang kurang sopan sedang membaca Al-Quran, kerana syarak sangat-sangat membenci orang-orang yang tidak menghormati Al-Quran. Malah tidak harus Quran itu dibaca kepada orang yang tidak mahu mendengarnya. Ini keadaan-keadaan beginilah. Sesungguhnya orang yang mukmin adalah wajib menghormati Quran. Dan hendaklah mengambil berat akan adab-adab yang diperlukan semasa Quran itu dibaca dan didengar. Tidaklah mengapa membaca Quran dengan berdiri. Boleh. Duduk. Boleh. Baring. Boleh. Jalan. Boleh. Sedang menunggang. Driving. Boleh. Ya, masa saya buat terapi ni, berzikir masih sambil jalan. Kata DND, Dr. Nurdin Darus, pasal dia pakar kesihatan. Saya baca, tapi bukan Quran, berzikir. Tapi saya campur. Kerana ada wirid, Azkarul Sabah, zikir pagi, ayat kursi 3 kul, tambah dengan yang lain. Sambil tak jogging pun jalan kaki ayam. Kalau bak kaki ayam, tanya saya. Kemudian malam, kerana sejuk, sambil baca Quran, boleh. Juga tidak ada halangan membaca Quran dalam keadaan berhadas kecil, kentut, kencing, atau kena najis pada badan atau pakaian, kecuali jika hadas besar. Membaca Quran adalah haram. So kalau hadas besar, kafir, kastubuka, tak boleh membaca, kecuali darurat. Darurat macam mana? Budak-budak darul Quran perempuan, Ustaz cakap mung kena tasmik hari ni sebab aku kena surah markah. Maka dibolehkan. Dalam keadaan begitu. Kalau tidak, tak habis. Kerana period ni dia tak habis. Mai delay tak lulus. Maka dibenarkan daruratnya begitu. Dan itulah saya, walaupun saya tidak mengajar Quran, ada nota-nota bahasa Inggeris, kan? Ada ayat Quran, baca. Kerana yang diajarnya tak boleh baca. Kalau tak baca, bila nak membaca? Lagi-lagi kan melibatkan tasmik. Kena mana kena hafal. Dulu kena tasmik, sekarang tak payah tasmik. Jadi budak-budak tak menghafal. Sebab peraturan kata tak boleh tasmik. Budak dah bingung ke mana. Tapi itulah yang berlaku.
Allah, miskin. Miskin kata orang tak. Tapi yang seelok-eloknya semasa membaca Quran itu hendaklah berwuduk kerana hukumnya sunat. La yamassuhu illal mutahharun. Sekalipun kita berelektronik, handphone, Apple lah, macam-macam lah. Sunat. Hukumnya wajib kalau Quran yang dibaca itu berada di tangannya, iaitu kalau panggil mushaf. Kalau elektronik tak perlu. Tetapi adalah bagus berwuduk. Tentang membaca Quran dengan mengikut semua peraturan-peraturan tajwid adalah wajib. Kecuali saya ni mulut dah tak betul dengan sebab operation, tak apalah. Dan semula-mula dibaca dengan suara yang merdu pun tak merdu dah. Apa nama? Tak ada tenaga. Tak ada tenaga. Ni. Nak merdu kena tarik apa nama tenaga daripada perut. Tak boleh. Belum boleh mampu lagi. Untuk menambahkan pula kesan dan perasaan khusyuk kepada pendengarnya, membaca itu sendiri. Dulu saya pernah menangis. Macam nangis seorang-seorang. Dululah sebelum kena operation. Dah ni nak menangis payah. Nangis kerana operation anda lah. Nak matilah, nak itulah, ada lah. Masa Allahu Akbar, masa jadi pengurusi Suara Darussalam dulu, kita panggil pok-pok ni RTM buat apa nama, buka program buka puasa pertama RTM. Ada penyanyi tapi liriknya Islam lah. Oh, memang menyentuh jiwa raga kerana suaranya sedap, dirinya sedap. Itu nasyid, bukan Quran. Jadi kalau lah tu imam itu menangis, tu imam itu menangis, biarkan dia menangis. Termasuklah semasa baca khutbah, ada setengah orang macam tu nangis. Janganlah dengan lagu-lagu yang melampau dengan sebab dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Ini ada kita kori-kori kita yang terlalu mendendangkan sehingga ditegur-tegur oleh orang-orang bahawa cara berlagu macam ni, bunyi macam nasyid, bunyi macam itu tidak dibenarkan. Saya ada tanya tadi, kalau apa nama diam-diam ni dengar saja, kalau minta mati dalam keadaan mendengar Quran, boleh ke tidak? Boleh ke? Ini boleh. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mendengar Quran. Boleh. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan semayang. Boleh. Kerana ada orang yang semayang. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan ceramah. Boleh. Sebab ada orang yang mati dalam ceramah. Boleh. Gitu. Ya Allah, matikanlah aku buat haji. Boleh. Ya Allah, matikanlah aku ketika buat umrah. Boleh. Ya Allah, matikan aku di tengah jalan nak buat ibadat. Boleh. Tapi kalau mengkhususkan itu agak sukar. Kalau umumkan, ya Allah, matikanlah aku, husnul khatimah, itu lagi bagus. Jadi dan kita serah macam mana keadaannya, tapi husnul khatimah di mananya serahkan kepada Allah. Berkenaan dengan dia, saya telah mengamalkan ini 1, 2, 3, 6 kali khatam Quran dengan cara dengar saja. Sebab saya travel 3 jam pergi gambar, balik mai sini 3 jam. Tanya Google pula ada. Google lah. Boleh ke? Dia kata boleh. Dapat syubhat? Dapat syubhat.
Setakat ni 6 kali khatam. Setakat ni. Dan yang terkini belum khatam lagi. Dulu saya tulis. Saya ambil nota detail lah. Ini surah ni contohnya untuk guru saya, almarhum Yusuf, Muhammad Yusuf, Dr. Muhammad Yusuf, Muhammad Ayyub Muhammad Yusuf, ataupun Ali Jabir, ataupun Abdul Basit Abdul Samad. Dulu saya ambil sebelum sampai kepada kali ke-6. Lah ni tak lah mainnya lah kepala. Sebab dia makan masa kita untuk tulis itu, tulis ini, itulah. Maknanya boleh untuk kata. Tak ada percubaan. Sebab itu ibadah. Dan saya faham, walaupun tidak fokus kata faham. Bila dibaca, ini boleh menenangkan jiwa raga engkau, tak akan berlaku aksiden, tak akan apa-apa. Ya gitu. Benar ya. Lagi-lagi lah dalam jam. Dari banyak kali dah jamnya. Macam-macam dia. Cuma saya belum terlibat dengan aksiden yang betul-betul lah, tidak ada. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.